Di Negeri Sembilan, terdapat satu jalan yang digeruni ramai iaitu Bukit Putus. Di sinilah wujud kisah seram tentang penunggu sebenar kawasan itu iaitu Langsui Bukit Putus. Langsui ialah roh wanita yang meninggal dunia dalam keadaan tragis ketika bersalin atau dibunuh. Ia muncul sebagai wanita cantik berambut panjang tetapi berubah menjadi makhluk menakutkan. Bukit Putus ialah laluan lama yang menghubungkan Seremban dan Kuala Pilah. Jalan ini sempit, gelap, berliku dan dikelilingi hutan tebal adalah tempat sempurna untuk sesuatu yang menyeramkan. Penduduk tempatan percaya Langsui sering muncul mengintai dari pokok besar melayang di hadapan kereta atau menangis dari celah-celah hutan. Ramai pemandu pernah mengadu ternampak wanita menumpang di tepi jalan, tapi apabila ditoleh semula tiada siapa di kerusi belakang. Antara tanda kehadiran Langsui ialah bunyi tangisan panjang dan seram, seringkali kedengaran menjelang tengah malam di kawasan terpencil Bukit Putus. Orang tua selalu pesan kalau memandu waktu malam di Bukit Putus jangan tegur apa-apa yang pelik dan jangan ambil penumpang yang tidak dikenali. Ada pokok besar di tepi jalan yang dianggap tempat tinggal Langsui. Beberapa kemalangan misteri berlaku berdekatan dengan pokok tersebut. Seorang pemandu lori pernah melaporkan Langsui berdiri di tengah jalan. Bila dia keluar nak membantu, Langsui terbang mengelilingi lori sambil menjerit. Kisah gangguan ini bukan sekali, tapi berulang kali. Beberapa dashcam dan CCTV jalan pernah rakam bayangan aneh yang melintas terlalu cepat untuk dilihat dengan mata kasar. Bukit Putus bukan sekadar jalan biasa. Ia menyimpan kisah seram yang menanti untuk ditemui atau dilalui. Tapi jika anda terdengar tangisan dari dalam hutan, teruskan memandu. Pernahkah anda lalui Bukit Putus pada waktu malam? Kongsi pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan langgan untuk lebih kisah seram tempatan.